perkara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Malaysia. Yang besar Barisan Guru Penekanan yang diraikan Puan Jawiah serta keluarga, suami dan anak-anak, seterusnya barisan guru-guru serta murid-murid yang saya kasih sekian. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sama-sama menyempurnakan satu lagi majlis, iaitu majlis perpisahan ataupun persaraan Cikgu Jawiah, di mana hari ini adalah merupakan tarikh akhirlah beliau berada di sekolah ini. Dan selepas ini ataupun tahun hadapan, murid-murid tidak akan dapat bertemu dengan beliau lagi kerana dia telah pun bersara dari perjawatannya dari perkhidmatan awam. Jadi, pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jawiah atas perkhidmatan beliau selama berada di sekolah ini, mendidik kamu semua, murid-muridnya. Dan saya rasa murid-murid yang ada di sini semuanya pernah Cikgu Jawiah mengajar kamu. Jadi sepanjang perkhidmatan beliau, saya rasa beliau adalah merupakan seorang guru yang berdedikasi, melatih murid-murid, terutamanya ataupun khususnya murid-murid pada tahun 1. Beliau adalah merupakan guru yang lama tetapi bersemangat tinggi, sentiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa memberikan kerja sama seperti mana guru-guru yang lain, dan beliau tidak ketinggalan dalam apa jua tanggungjawab yang diberi. Sebagaimana yang kita maklum, Puan Jawiah ini keistimewaannya adalah merupakan seorang yang suka memasak. Saya suka rasa gembira ataupun saya sentiasa menunggu masakan beliau. Jadi selain menjadi seorang guru pendidik yang berdedikasi, beliau adalah merupakan seorang yang berminat dalam memasak. Jadi kita sama-sama mendoakan beliau apabila beliau mengakhiri jawatan beliau sebagai seorang guru, beliau akan dapat bersama-sama dengan keluarga menjalankan hidup berkeluarga dengan penuh aman, dan meneruskan minat beliau dari segi memasak.